Ini pelik. Tapi bila kereta facelift je, kereta baru tu boleh jadi lagi perlahan. Myvi facelift. Dengan pertukaran komponen lebih berat seperti bumper ataupun roda yang lebih besar, tweak aerodinamik yang kurang baik juga boleh menambah geseran dan perlahankan kenderaan. Yang paling ketara untuk market Malaysia adalah pada pematuhan pelepasan yang semakin ketat macam emission. Jadi untuk comply, jenama kereta terpaksa patuh dan sekaligus menjadikan beberapa model facelift hari ini lebih perlahan daripada model pre-facelift. Kau cakap kau renovate, macam tak ada beza pun rumah kau. Ada tapi sikit lah. Aku panggil ni lebih kepada facelift. Apa facelift pula? Facelift kereta. Rumah panggil renovate. Tak, memang facelift kau tengok So, kena bayar cukai pintu ke cukai jalan? Road tax tu cukai jalan lah.